Assalamualaikum. Sekali lagi bertemu bersama saya dalam rancangan Kembara Backpackers bersama Moji. Untuk episod kali ini, saya berada di Bandaraya Pattaya, Thailand. Woo! Alhamdulillah, sampai dah kita ke episod yang terakhir. Episod kali ini, saya nak berehat santai di tepi pantai. Apa yang menyebabkan para backpacker datang ke Bandar Pattaya ini adalah Pantai Pattaya yang sangat cantik. Di sepanjang Pantai Pattaya ini ada ramai pelancong-pelancong duduk santai melihat suasana matahari terbenam. Ambil gambar memang terbaik. Memang terbaik. Penat dah 13 episod ni duduk berlari-lari mengejar bas dan kereta api. Pengembaraan saya menuju ke Pattaya telah bermula dari episod yang lepas lagi. Dari Bandar Siem Reap di Kemboja, tengah malam buta kena bangun untuk menaiki bas. Jam menunjukkan pukul 2.15 pagi sekarang. Saya sedang menunggu bas saya di belakang ni, baru saja datang untuk bertolak ke Pattaya, Thailand. Pada pukul 2.30 pagi, sekejap lagi. Dijangka tiba di Pattaya pada pukul 12.30 tengah hari. 10 jam perjalanan. Bas saya VVIP seat, bukannya yang boleh baring tu. Sebab selalunya dia orang akan ada sleeper bed, tapi saya punya tempat duduk. Sandar macam biasa je. Patah pinggang 10 jam. Cantik jugalah kan? 10 jam boleh lain tidur je. Bas pun tak adalah penuh sangat dengan penumpang. Jadi, sangat selesa. Sebab saya boleh tukar-tukar tempat duduk. Sekarang kita berada di border Thailand dengan Cambodia. Pasport perlu dicop. Dibuka pada pukul 7 pagi waktu Cambodia. Bas yang kita naik tadi, dia tak boleh terus masuk ke Thailand. Kita kena tukar bas. Jadi sewaktu bas tadi berhenti, anda yang nak pergi toilet, pastikan anda tahu bas anda nak bertolak ataupun tak. Sebab kalau anda berada di dalam tandas, kemungkinan besar anda akan tertinggal. Sebab dia orang tak ada bagi tahu pun. Sebelum masuk ke sepadan antara negara Kemboja dan Thailand, kita kena turun dari bas yang kita naik dari Siem Reap dan bertukar naik ke satu bas yang lain yang sedang menunggu di pintu besi sebelah sana. Sambil menunggu tu, inilah masanya untuk kita pergi ke tandas untuk melepaskan hajat yang dah dipendam selama 10 jam perjalanan. Maksud saya, kalau nak mandilah. Tapi ingat, jangan lama sangat. Nanti anda boleh tertinggal. Baru lepas satu border, sepadan Cambodia. Sekarang nak menuju ke sepadan Thailand pula. Pasport kena siap sedia dalam poket. Sebab saya nak menuju ke Pattaya. Pusat kawalan imigresen di sepadan Kemboja ini dibuka pada jam 7 pagi. Tapi nak menunggu dia buka tu, punyalah lama. Kena beratur panjang pula tu. Departure card sewaktu masuk Cambodia. Kena simpan sebab kita dah nak keluar dah. Ni kalau hilang ni masalah besar. Udahnya ngantuk, mandi pun belum, gosok gigi lagilah tak. Kalau dah penat berdiri, duduk je lah kat atas tanah sambil menunggu. Dari pusat imigresen sepadan Cambodia, kita kena berjalan kaki menuju ke pusat imigresen Thailand pula. Memang tak ada kenderaan awam yang menyediakan perkhidmatan untuk pergi ke sepadan Thailand. Semua backpackers pun jalan kaki.
cannot resist. We are sweating, you know, our body is sweating. We pay like... If you take my photo, and I'm organize for you. Dah lepas dah sepadan Cambodia dengan Thailand. Sekarang nak naik van untuk pergi ke Pattaya. Dalam van ni ada backpackers daripada Belgium dan juga daripada China pun ada. Lagi 3 jam tinggal. Rupanya yang lamanya dekat immigration tu yang buat lama. Emergency. 10 jam dalam bas, campur 2 jam dekat sepadan dan 4 jam dalam van menuju ke Pattaya. 16 jam perjalanan baru saya teringat. Saya belum makan apa-apa pun semenjak dari malam tadi. Kebulu jugalah jadinya. Baru sampai ke Bandar Pattaya. Daripada Siem Reap sepatutnya sampai ke Pattaya 12 jam. Tapi gara-gara di pusat immigration sepadan Cambodia dan juga Thailand, ada sedikit masalah di situ berlaku. Sebab apa? Ni, stiker ni. Stiker ni saya punya hilang. Yang ini saya ambil daripada yang backpackers Belgium tadi. Ini stiker apa? Ini penting. Stiker ni, bila anda turun bas daripada Cambodia, dia akan kasih satu stiker menunjukkan anda nak pergi Pattaya. Nampak PY Pattaya. Tapi saya punya tadi hilang, jatuh. Lalas nak naik van datang ke Pattaya dah tak boleh dah. Diorang tak benarkan saya nak naik van untuk ke Pattaya. Elok-elok 12 jam. Akhirnya jadi 13 jam saya sampai ke sini. Ni, nak patah tulang belakang ni duduk bas dalam van kecil tadi tu, dalam sempit, panas lagi. Rasa macam tak cukup makan nasi tadi. Kena berjalan kaki lagi nak cari hostel. Ya Allah, penatnya. Hostel dah settle. Jalan-jalan ke pantai jom. iPad. Pemandangan matahari terbenam di pantai Pattaya sangat-sangat menakjubkan dan sangat cantik. Saya teringat pada waktu itu tiba-tiba seorang lelaki tua yang layak saya panggil Ato kebetulan datang dekat pada saya dan menunjukkan yoyo kayu. Disebabkan hari dah semakin gelap, memang tak nampak apalah nak main yoyo kan. Jadi saya dah berjanji dengan Charlie untuk berjumpa sekali lagi di tempat yang sama pada esok hari. $20 baht. Suasana malam di Walking Street di Pattaya ini sangat meriah. Lebih kurang sama seperti di Pub Street di Siem Reap. Tapi di sini suasananya lebih nyaman, berangin, sejuk dan jalannya lebih bersih. Di Siem Reap panas, ya Allah, tak tahan. Jom kita tengok apa yang ada kat belakang. Saya dah tak tahan ni sebab mata rambang banyak kedai yang cantik-cantik. Untuk mereka yang pernah sampai ke Bandar Pattaya, mesti anda faham dengan maksud saya cantik tu kan? Banyak sangat kedai-kedai yang cantik kat sini. Cantik pun cantik. Lapar dibuatnya. Spicy means pedas. 20 kilo. Wow. Kalau dah lapar berjalan dekat Walking Street, penghujung jalan Walking Street, ada orang jual kebab halal. Harga dia 60 baht. I'm from Malaysia. Yeah, boleh. Mengembara sebagai seorang backpackers bersendirian lagi menyeronokkan berbanding kita mengembara bercuti dalam kumpulan yang besar. Saya rasa bila umur saya dah berganjak tu nanti, larat lagi ke saya nak berbackpack ni? Mungkin kena jadi pelancong beg tarik je lah kot.
kehidupan lebih bebas. Bebas juga. Yang penting sampah jangan buang kat sini. Banyak dah rupanya saya buang. Sementara umur masih muda, gagah, comel dan bergaya ni, saya nak gunakan sebaik mungkin untuk melihat keindahan alam ciptaan Tuhan ini selagi terdaya. Hai, sedih pula bila memikirkan pengembaraan saya yang dah semakin hampir ke penghujungnya ni. Waktu malam di Madang Pattaya memang meriah dengan orang ramai. Tapi pada waktu siang, sedikit lengang, sepi. Ramai yang menuju ke tepi pantai untuk bersantai dan mandi-manda je. Untuk anda yang ada bajet lebih, bolehlah pergi ambil package tour ke pulau-pulau berhampiran dan boleh main aktiviti-aktiviti yang disediakan di sepanjang pantai Pattaya ni. Macam saya, menung je lah tengok dorang. Sebab duit nak besarkan dah habis. Tinggal duit nak makan, tambang balik dan duit bayar hostel je lagi ni. 僕の名前は竹山祐希です。日本の宮城県から来ました。僕はいろんな世界を見たくてバックパッカーを一人で始めました。まずタイに行ってカンボジア行ってそして今日パタヤに来ました。 Ada juga backpackers yang mengembara bukan untuk mencari hiburan. Mereka suka mempelajari tentang budaya rakyat tempatan dan mencuba bagaimana kehidupan di luar dari kawasan selesa diri sendiri. いろいろ世界を見たくて、タイに入ってで、ソンクランを体験してでカンボジアのアンコールワットとか遺跡とかいろいろ見て次はインドに行きます。はい、OK。 Pergi ke India? Menarik ni. Bolehlah kot kita pergi nanti untuk musim kedua. Itu pun kalau ada lah kan. Doakan lah ya. Amin. なぜタイにしたかというと、安いのもあったし楽しそうだったから勢いで来ました。 Hai, geram je tengok orang lain main jet ski kat laut tu. Bosan juga sebenarnya menunggu orang ni. Saya berjanji dengan Charlie untuk berjumpa di tepi pantai pada jam 4 petang. Tapi saya ni terlebih rajin. Jam 10 pagi dah keluar berjalan-jalan. Hasilnya, bosan. Tak ada apa yang boleh dibuat. Shopping, membeli belah. Tunggu raya nanti je lah bershopping. Baru syok. Ada satu perkara yang menarik tentang Charlie. Beliau bukan sekadar pandai bermain yoyo, tetapi beliau hebat membina kereta rekat sendiri. Alah, custom made car bahasa Inggerisnya. Charlie juga membina rumah bot. Untuk yang ini kelihatan seperti untuk restoran terapung. Tapi yang paling menarik, Charlie memiliki sebuah kereta DeLorean. DeLorean daripada DMC. Yang inilah kereta yang digunakan untuk filem Back to the Future. Kereta ni meternya masih lagi di bawah 5,000 batu. Dianggap baru juga tu. Dalam keadaan yang sangat cantik. Charlie. I started in 1960 and I built a car year till 1970. Crazy Custom Charlie's Custom Car. Crazy Custom Cars by Charles Macmillan. Wow. Charlie juga memiliki kereta Rolls Royce, ada dua. Tapi di dalam gambar ni satu kereta Rolls Royce, satu lagi Lincoln Limo. Kaya ni dia ni. And I'm not rich. You speak Malay? No, So you built this motorcycle for 5 years? yes. It's a From the ground up. Nothing. From what The engine? frame. It's a 05 Harley Davidson. I buy a brand new 05 Harley Davidson and I not even ride it. I take it home on trailer and I take it apart. Hebat Charlie ni. Nampak je macam pelancong beg tarik yang biasa. Tapi sebenarnya dia dah duduk di sini selama 3 tahun. Mantap bro. Charlie Macmillan memiliki 2 koleksi kereta mewah, Rolls Royce dan juga kereta-kereta antik buatan beliau sendiri. Tapi satu perkara yang lebih menarik, sehingga kini beliau masih lagi bermain yoyo.
setelah 12 episod baru hari ini di Pattaya, saya berjumpa dengan Charlie. Try this. This is even better. Seorang rakyat Amerika yang berasal daripada Texas yang telah mula bermain dengan yoyo semenjak dari tahun 1950-an. Saya pun belum lahir lagi. Yoyo kayu ini Charlie dapat daripada teman beliau di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 2001 dan telah mengelilingi dunia sebanyak 4 kali. Bukan mengelilingi dunia seperti ini. Yang ini trik yoyo around the world, tetapi mengelilingi dunia sebanyak 4 kali. When I was in the 50s and I started yo-yoing, and what I did, I practiced because I wanted to be good at what I did because I couldn't learn in school. So I was having a learning disability and I didn't excel in school, so I excelled with yo-yo, and then when I started building cars, I found out my direction because people were interested in what I was building and they come see what Charlie was doing. So I quit being a bad boy and started building things. And I love to build. I love to take 2 pieces of metal and weld and grind and put together. If I don't like, I take the torch and cut it off and do it again. Banyak perkara yang saya belajar dari Charlie ni. Bagus orangnya. Wow. Hop. Yeay. Oh, sweet hop. Nazri. Nice to meet you. Satu perkara yang menarik tentang Charlie, mengapa beliau bermain yoyo pada waktu 1950-an. Kerana beliau ingin menjadi kanak-kanak yang lain daripada yang lain, lebih berlainan daripada kawan-kawan Liao. Selepas 12 episod, akhirnya barulah saya berjumpa dengan otai yoyo. Jangan pandang orang sebelah mata. Charlie adalah salah satu contoh yang terbaik. Hebat membuat kereta, pandai bermain yoyo dan sangat peramah orangnya. Rasanya cukup lengkap dah pengemaran saya ni. Berjumpa dengan ramai orang yang baik-baik dan banyak aktiviti-aktiviti yang mencabar. Pengalaman baru yang sangat berharga untuk saya. Jika ada yang ingin menukar pengalaman saya dengan RM1, tak ternilai bro. Dah check out dah untuk hostel saya di Pattaya ni. Sekarang saya nak pergi ke Bangkok. Satu perkara, untuk anda yang ingin mencari hostel untuk bermalam, pastikan ada perkhidmatan internet wifi percuma di dalam bilik anda. Ataupun setidak-tidaknya ada komputer percuma disediakan di hadapan ini untuk kita melayari internet untuk cek email. Tapi kat hostel ni terbaik, tak ada pun. Kita pergi sana, kita pergi Bangkok. Bangkok, destinasi terakhir saya sebelum saya bertolak pulang ke Malaysia. Bangkok menjadi pusat pertemuan paling popular untuk para backpacker seluruh dunia, sama ada yang baru tiba dan ada juga yang nak berangkat pulang. Lokasinya yang terletak di tengah-tengah benua Asia Tenggara menjadikannya sangat sesuai sama ada kita nak mengembara ke selatan menuju ke Malaysia atau Singapura, ataupun kita nak mengembara ke utara sampai ke negara China. Tapi bagi saya, ini bukanlah penghujung pengembaraan saya. Masih banyak lagi negara yang belum saya terokai. Inilah dia negara-negara yang telah saya lawati sebelum ini. Dimulakan dengan Malaysia, negara saya. Rata-rata backpacker yang telah saya temui mengatakan Malaysia truly Asia. Makanannya, keindahannya, ramah mesra rakyat-rakyatnya, itu yang membuatkan saya sangat suka negara saya, Malaysia. I found the people very warm and friendly. Coming from the UK and with the problems in the Middle East, we have a slightly negative impression of Muslim people. But I found the Malaysian people to be very warm, open and understanding people, you know. Really no prejudices and stuff, which was really nice. And it had even more people in it. We've been to Malaysia. Seterusnya, Thailand, kemudian Laos, Vietnam, Cambodia, Slovakia, Austria. Negara ini saya tak ingat sebab tak ada nama. Romania, Amsterdam, Czech Republic, saya telah pergi ke Prague ataupun Praha. Singapura, Indonesia, Argentina, Bolivia, kenangan paling terindah. Okey, maka bermulalah perjalanan saya selama 7 hari. Perjalanan saya pergi seorang saja. Seorang-seorang je, pergi Redah je.
Saya anggaplah macam benda tu pergi Kuala Lumpur lah kan. Pergi KL, balik-balik Shah Alam, pergi KL, balik Shah Alam lah. Okay, serius, ni first time tengok burung merak depan mata yang bukan dalam kandang. Open. Kalau berani nak pegang, pegang lah. Tapi dia patut tak patut ni. Min Dem Ki. Jatuh harum. Dah tiba-tiba pula hujan sekarang ni. Ini dalam 200-300 meter lagi sampai hostel saya ni. Hostel Pasho. Ni hujan-hujan ni pun shoot kat video. Okey lah, memang terbaik kan. Tak buat booking apa-apa, tak reservation, nak walk in Hostel Pasho. Dah full booking. Are you tired? No, I'm not. Siapa kata nak mengembara secara solo tak boleh pergi jauh-jauh? Ini antara video pengembaraan saya secara sendirian sewaktu di Eropah beberapa tahun yang lalu. Kepelbagaian budaya dan keindahan setiap negara di sini sangat berbeza dan sangat menakjubkan. Dekat atas lantai ni, baru saya perasan tadi ada banyak nama-nama. So contohnya ni ada nama Nilash Laszlo 1138. Okay, jawab pos dah jumpa dah. Tapi mission untuk pagi ni ada 3 benda saya nak beli. Setiap negara yang saya pergi saya akan beli bendera negara dia. Dan number 2 saya nak beli fridge magnet untuk saya sendiri. Sorry, tak banyak duit nak beli untuk kawan-kawan. And then yang ketiga, macam biasa, saya nak send postcard ke Nabila. Ella. It's kind of freezing right here. It takes you about half an hour driving from Brasov city. And this is a very special place. It's a Dracula Castle. Come on, let's go. Jom babe, tak ada banyak masa nak pusing-pusing jalan-jalan sebab kena kejar train nak pergi ke Cluj-Napoca. Selesailah sudah pengembaraan saya di 5 buah negara. InsyaAllah di masa akan datang, saya akan bawa anda mengembara di negara-negara yang lain pula dalam rancangan Gembara Backpackers bersama saya Moji. Assalamualaikum, kita jumpa lagi di masa akan datang.